My first YouTube is about a tuition teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nur Syahira. Actually YouTube ni hanya untuk suka-suka sahaja. I want to share my life and the memories in this YouTube channels. What I'm currently doing, I'm as a tuition teacher. I was graduated since last year in MBA. Syahira binti Hamdian. Master Business Admin. So until now, I don't get any jobs. So this is my job. This is my rezeki. Mari kita tengok apa yang saya lakukan dalam seharian as a unemployed but have my own business. Okay. My first YouTube is about a tuition teacher. Okay, saya sekarang membuat two type of tuitions. That is home tuition. Saya perlu pergi ke rumah student untuk mengajar. Type yang kedua ialah membuat tuition di rumah saya. Diorang yang datang ke rumah saya. Jadi kita tengoklah hari ni. Sebab kalau home tuition dia pagi, siang begini. Kalau tuition malam, so malam lah dia, daripada pukul 7.30 sehingga 9 nanti. Jadi minggu ni Darjah 6 sangat hectic week. Kita perlu fokus kepada diorang, more to diorang. Jadi saya pun fokus untuk mencari tips macam mana untuk membantu diorang untuk menjawab. First one, bernama PKSK, I'm not sure. Tapi yang ujian untuk masuk MRSM. Yang kedua, UDPLP, iaitu ujian untuk anak-anak Sarawak, Darjah 6 sahaja. And then yang ketiga, UASA. Sebab diorang tak ada UPSA macam kita. Saya dulu ada UPSA, tapi diorang tiada. Bulan 10 inilah hectic month bagi diorang. Jadi saya pun sebagai guru tuition yang dibayar, yang diamanahkan untuk mengajar extra class other than schools. So this is it. I will show you. Okay. Harga jualan 8 guni beras di kedai Lin ialah 72. Harga jual kan? Okey, ada jawapannya. Kamu jangan malas untuk mengira Ini kita mesti samakan dulu, macam kita samakan fraction. Jadi hi, ini adalah tuition malam. I'm still waiting for them untuk datang. Sekarang pukul 7. Belum lagi, start 7.30. Time measurement. See this. I'm doing it first. Kita buat awal. Ini baru explain dengan diorang. See what I will write. Okay, sampai lupa sudah untuk membuat video sebab ya Allah kecohnya. So this is only for tonight. Dan I'm focusing this week untuk darjah 6. Okay, jadi malam ni kita sambung yang semalam sebab lupa nak record. Cikgu, kenapa kalkulator tak betul? Cikgu, perimeter dah ambil air apa? Cikgu, perimeter dah ambil perimeter. Ni tekan pada 2 kali. Ni tadi kan macam ni. Kalau cikgu nak pentingkan. Memang tak berani esok ni. Cikgu dah tahu apa? Buatlah bahasa Inggeris. Tadi hampir tu soalan dia hampir. Tapi jadi satu. Jadi cikgu nak cikgu nak cara. Okey, kalau contoh kamu tak dapat jawapan tu, kamu dapat jawapan lain, beritahu cara juga. Cikgu nak tengok apa mistake kamu. Panjang ialah sama. Okey, good. Kita buat adalah 2 kali kual lagi lebarnya. Panjang. Tengok lebar buku. Jadi okey kah? Jadi dah. Okey. Cikgu. Tak kena cahaya. Dapat cahaya ke tak? Kalau kamu rasa rambutan ni kasar kah ataupun licin? Cikgu tak ada apa. Rambutan. Rasa. Kasar lah kamu rasa licin. Bukan. Bulu dia luar. Itu. Tapi kau nampak? Aduh. Kamu dah tolong kan dah? Kamu nak Ya. macam mana kamu nak tolong dia? Cepat. Kamu 3 habis awal cikgu bagi game. Ada 8 game dalam tu. Tenang ke diri kamu? Sense. Apa kan? Pegang. Bukan.
hidung. Macam hidung kan? Ya. Oi. Smell. Smell. Yes. Touch. Smell tu pun tu. Fikirlah dari hari untuk makan apa. Cikgu nak. Kita dalam sepintar putih. Jawapannya? Sepintar bukan darah. Kalau kita bagi area. Ikut akal fikiran. So di situ ada ikan saja. Dah siap? Dah siap? Semua chapter sampai belakang. Bukan situ sahaja. Tak ada. Simpan barang dulu. Simpan barang dulu. Baca. Baru kamu tahu. Makanan yang tidak seimbang. Boleh kamu siap baru cikgu bagi ni. Tengoklah kalau ada penyelesaiannya. Bukan dari luar. Lepas tu terus jawab. Omnivore makan dua-dua. Okey, kalau potong, awal-awal kamu potong. Potong. Okey. Si. Masalah ni benda. Pasal Apa lagi kita dari tadi sini ke sana? bukan. Allah bagus. Buatlah kamu semua. Hai kamu teman dia. Kita ada sebelah sana. Bye. Sama dengan dua orang juga. Macam mana ni? Bye dengan apa? Macam mana kalau macam ni? Okay, bye. Baru punya pemadam tu los. Bye. Bye. Okay, sekarang semua sudah. That's it. Itulah sebagai guru tuition. Itulah yang saya lakukan. Okay, dalam kelas saya, the bonding is the most important thing. Sebab kalau contoh kita bonding dengan student, so everything will gonna be well. Macam diorang pun selesa, kita pun selesa, kan? Jadi that's it. The moral of the values. So the end of this video. Terima kasih menonton dan Assalamualaikum.